Ramai yang bertanya, kalau kita ada 5 dinar emas seperti ini dalam tangan, apa sebenarnya yang kita boleh buat? Untuk makluman tuan-puan, sekeping siling kecil seberat 21.25 gram ini, nilainya hari ini sudah mencecah lebih RM14,000. Pertama sekali, kita boleh jadikan ia sebagai dana ibadah yang sangat ideal. Nilai RM14,000 ini sudah lebih daripada cukup untuk menampung bayaran haji muassasah atau pakej umrah yang selesa. Menyimpan dalam bentuk emas memastikan bajet ibadah anda tidak dimakan oleh kenaikan kos sara hidup. Seterusnya, sebagai dana pendidikan, jika anda mula menyimpan 5 dinar hari ini untuk anak yang masih kecil, nilainya dalam tempoh 10 ke 15 tahun akan datang dijangka jauh lebih tinggi. Ini adalah cara paling tenang untuk kita support sebahagian pengajian mereka tanpa perlu bergantung sepenuhnya kepada pinjaman. Yang ketiga, emas adalah aset mudah tunai. Jika berlaku kecemasan yang memerlukan tunai segera, 5 dinar ini mudah untuk dicarikan di mana-mana cawangan public gold yang berdekatan. Ia bertindak sebagai pintu kecemasan kewangan yang sangat kukuh. Yang paling penting, 5 dinar ini adalah pelindung kekayaan berbanding simpanan tunai yang mungkin menyusut kuasa belinya. Emas ini mengekalkan nilai aset anda untuk jangka masa panjang. Ia adalah cara kita untuk mengunci nilai kerja keras kita dalam bentuk yang lebih selamat. Jadi, 5 dinar bukan sekadar koleksi, tetapi ia adalah perancangan masa hadapan. Tak perlu tunggu kaya baru nak mula, tapi mulalah menyimpan untuk kewangan yang lebih stabil di masa hadapan.